Apa benda lah soalan korang ni. Dia anak istimewa. Faham tak anak istimewa? Persoalannya, korang jaga dia ke saya dengan Kak Syah yang jaga dia? Okey, betul lah saya dengan dia tak ada pertalian darah. Tapi korang dekat tempat saya ke sekarang ataupun saya yang dekat sekarang ni dekat sini? Korang yang jaga dia ke ataupun saya yang jaga dia? So korang tahu ke dia jenis yang macam mana? Macam mana? Faham tak? Dia ni kita orang dah jaga. So kita orang tahu dia perangai dia macam mana, apa dia behave, dan dia tak ada buat benda-benda pelik dekat kita orang. Itu korang Kau macam kau. Kau macam korang. Kau macam kau. Otak kau negatif, kuning, kau Otak fikir blue. benda yang bukan-bukan. Kau faham tak? Kalau kau tengok dia ni as dekat side positif, benda akan positif. Kalau benda yang kau fikir negatif, dan kau fikir negatif, kau faham tak? Kalau aku sepak muka kau, Tapi bang. mungkin bergegar otak kau dan otak kau akan jadi betul balik. Faham tak? Tapi bang, abang bukan orang pertama tanya macam ni. Ada banyak lelaki-lelaki yang macam otak blue kan, tanya kat kita orang pasal adik saya ni tak ada nafsu ke apa ke. Dia memang tak ada bang, sebab dia kanak-kanak OKU. Cuma abang ni cara dia tanya tu lebih baik lah. Lepas tu macam mana nak cakap okay, sorry lah. Tapi betul, ada ramai yang komen benda-benda yang macam abang jawab Soalan abang ni cara baik. Soalan yang baik lah. Okay, saya tak Ada orang tanya macam tak naik ke tu. Padahal dia ni OKU. Dia tak ada apa perasaan apa. Dia perasaan sayang tapi dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu guys. Kita orang dah jaga dia. Kita orang tahu dia macam mana. Kita orang tahulah, and saya tahu batas saya dengan dia. Walaupun dia bukan adik kandung saya, tapi saya pun layan dia macam adik saya. Ayah ni dia, saya sayang dia sama macam saya buat adik saya. Saya tak layan dia macam normal. Saya layan dia macam budak. Saya tak layan dia macam budak istimewa. Saya layan dia macam budak normal. Korang faham tak? Yeah. Aku nak marah dia, aku marah dia. Aku nak tegur dia, aku tegur dia. Kau faham tak? Sebab tu dia tahu boundaries dia dengan saya. Faham tak? Kita orang sayang. Ada masa saya nak manja dengan dia, saya manja dengan dia. Ada masa saya nak gap dengan dia, saya gap dengan dia. Faham tak? So tak sentiasa nak berkepit ke apa, tak ada. So jangan fikir bukan-bukan. Otak jangan kuning. Jangan fikir lama negatif. Kalau negatif, korang akan fikir negatif. Faham tak? Faham tak? Ini kote pun tak naik bagi. Tak macam aku mana nak jawab cakap. Korang kena tahu ayah ni kat kanak OKU. Dia ni boleh jadi adik kepada semua orang. Semua orang boleh sayang dia. Dan dia boleh sayang semua orang. Hopefully saya tak marah abang yang tanya ni. Saya marah ada setengah yang more ke arah macam soalan-soalan blue. Lucah lah. Macam tu. So, logik pakai logik akal. Dia dekat OKU, dia kanak-kanak OKU, dia Down syndrome. Logik akal, kanak-kanak istimewa. Dan dia tak ada perasaan tu. Kita orang jaga dia pun kita orang tahu. Lama kat paper ni. Faham tak? Dah lah Kak Syah yang cukok. Yang dia bunyi tu. Tak naik pun. Faham tak? Lepas tu kita orang mandikan dia, tak ada pun dia ni. Lepas tu umur dia 23. Korang kena tahu umur dia 23. Tapi perwatakan ni dalam ni macam budak umur 10 tahun. Budak umur 10 tahun. Dia tak perwatakan macam 23 pun. Dia kan pagi-pagi Kak Pipa dah bebel pagi-pagi. Ayah ni diamlah Kak Pipa. Bising lah, awak nak tidur lah. Ayah ni boleh sayang semua orang guys. Boleh sayang semua orang. Dan dia sangatlah penyayang. Dia tak ada korang peluk dia, niat dia nak raba kau ke apa ke, nak buat benda-benda mengarut yang lelaki biasa buat. Itu mengarut. Korang yang fikir macam tu. Lelaki-lelaki mengarut je yang otak dia. Lelaki normal je otak dia ke arah, otak dia fikir pakai nafsu. Faham tak? Lelaki biasa otak dia dekat nafsu. Ayah ni Down syndrome, kanak-kanak OKU. Otak dia bukan pakai, dia tak fikir pakai nafsu dia. Dia enjoy life, happy. Yang fikir pakai nafsu tu kau. Enjoy life, happy. Janji akak kau ada duit boleh pergi beli jajan, nampak? Relax je. Tak adalah, saya tak marah pun guys.
Tapi saya rasa soalan tu tak sepatutnya. Boleh fikir pakai logik akal. Bang. Yen, cuba kau berdiri kan. Diorang ni terlalu curious lah Yen. Aku tak faham lah orang macam ni kan. Aduh, kentut pula. Setiap perbuatan kita nak kena ni. Wah. Ni, janganlah kentut. Satu malam ni asyik kentut je. Saya sayang dia lah. Saya sayang dia macam adik saya. Dan kalau nak cakap batas tu, saya ada batas dengan dia. Kan? Tapi budak macam ni kau nak batas-batas, memang Otak blue lah kau. memang otak kau kena betulkan. Ayen pun garu kepala. Kau tahu tak, dia ni ada tiket free masuk syurga. Kau tak nak ke? Aku pun nak, kau tahu tak? Kan? Oh, bateri tak ada.